tak belakang? Dapat. Abai, adik abai. Adik suka adik. Rambut adik dah perih. Tak boleh panjang lagi dah. Kena gunting pendek macam apa? Kan? Abang gunting sebelah, adik gunting sebelah Okey. Adik Umi teman Boleh? Umi duduk. Umi tengok adik. Ha. Apa? Umi tengok adik. Macam mana? Adik duduk sendiri Ha. Ha, okey. Adik. Abah pegang adik. Tak, abah tak payah pegang abah. Abah tak. Tangan ni Berat. Janganlah. Urat jangan. Tanya aku. Abah tak payah pegang adik. Adik duduk sendiri, adik dah besar. Macam tu. Faham tak? Abah tak payah pegang adik. Ha. Abah tengok adik. Abah nak gunting rambut macam mana? Boleh lah abah. Boleh. Mantap abah. Mantap. Kuboi. Kita adik duduk sebelah, abah duduk sebelah lah. Kita gunting sama-sama. Tak nak kuboi. Ada orang gunting tak? Boleh ada orang gunting. Ada. Boleh. Dah close. Ha? Dah close. Lah. Close pula. Dah tutup dek. Cepat dek, jam. Ha? Tenang, betul. Tadi dah cakap boleh. Jam dah, dek. Betul. Habis? Sama je. Apa je? Adik tak nak betul. Kenapa adik tak nak? Sebab adik dah suka. Habis tu? Habis tu nak gunting kat mana? Aku tu tak jahat lah. Baik. Adik nak gunting tempat yang lain. Aiden. Masa apa? Salah ni. Aiden. Nak gunting tempat yang lain. Aiden. Masa... Dia nak yang tu, kat belakang tu. Dia biasa kat situ je. Sini, kakak Ajar lah, yang tu kalau macam... kakak tunggu abang kat sini. Okey je. Abang tu siap berat lagi. Gunting tempat yang lain. Baik. Adik. Nak bayar. Dek, bolehlah sini. Aidan, bolehlah sini. Ha? Kenapa? Aduh. Jam. Jamlah, gunting je lah. Jam gunting je. Jam gunting Kalau ada nak kereta tu, gunting rambut kat sini. Adik dah ada lah. Buka kasut. Buka kasut Ya, kan kena buka kasut. Adik, jenis macam mana adik nak gunting ni? Macam abang. Siapa? Alah. Tuannya. Dek, macam ni lah. Smart sikit. Siapa? Sabar. Alah. Lain sikit. Cantik sikit. Ni. Macam ni. Macam ni, dek. Macam ni. Anak macam apa? Okeylah. Itu DNW. Kita DNW. Aduh. Aduh, tak tahu. Aduh. Dia dah okey? Jangan punai. Apa? Janganlah kadek. Ya, adik boleh sendiri lah. Adik nak macam mak. Cakap dengan abang ni. Jom. Abang pun undi ni. Abang sebelah ni. Sebelah. Boleh? Adik tanya. Sini. Tu. Ni. Abang ni dah tunggu. Adik nak duduk kat abang. Oh, nak duduk dengan abang. Aku sini pula. Kursi sana, dek. Ni, dek. Sebelah ni. Kan? Allah. Tempat
Paksa lah abang gunting kat ni. Nak makan gunting kat lah. Boleh dah. Sekejap. Saya bantu abang. Ni duduk sekejap. Ni ada duduk saya kain. Jom. Dia gunting macam Dan. Ha. Dia nak gunting macam Dan. Buka baju dia. Ha, boleh? Adik tangan baju adik. Tak boleh. Nanti ada geli. Ni, tolong ni. Dia payah sikit lah nak. Adik senyum. Tak nak. Apa yang adik takut sangat ni? Adik geli kan? Adik duduk diam tau, nanti takut terpotong telinga. Janganlah cakap macam itu. Wow. Tadi kan ada potong tadi kan? Lepas baju tu mana ada potong ni? Tahu ke dia? Tak nak tanya baju dia? Dia gigi kat muka ni. Rambut jatuh kat muka ni kan memang ni. Lepas ada gunting abang gunting kan? Boleh? Adik dah power ni kan? Tahun depan nak sekolah. Pendek betul lah bang. Ha, bagi dia pendek ni macam. Ada abang. Ha, okey. Pendek memang nak masuk sekolah. Oh. Oh, sayang ni. Tak geli kan? Adik dah power. Adik power. Oh, dia geli. Adik jangan gerak-gerak sangat. Adik jangan gerak. Ya, gerak-gerak. Tak geli. Adik jangan gerak-gerak. Kepala tepi, kepala tegak ni. Adik tengok cermin ni, adik tengok cermin. Adik tengok cermin eh. Dia. Berapa lama? Tahun lah. Lama. Tahun. 2 tahun nak? 2 tahun, 3 tahun? 2 tahun. Lepas tu pegang ni memang pegang bang? Colour kan? Oh. Itu pun seksa rasa. Masa tu dah sampai sini lah yang nak gunting tak dia tak nak tu. Ha? Kan kita dah sini tak nak gunting. Ha. Kan dia tak nak. Tu balik tu colour lah dia rambut. Dia tak nak potong. Dia kan macam tu, macam ni ha. Tegak macam ni. Pandang sana, pandang sana. Pandang sana. Nanti tak nak tanya baju. Boleh tanya baju tadi. Dia tau, dia tau. Ha, yelah, tangan tu jangan rambut kat muka tau. Tau. Tadi ada gunting rambut. Ha, jangan letak kat muka. Tegak tengok cermin. Dia akan dengan abang punya main minta tu. Oh, dia semboy. Adik rasa ke adik gemuk? Kalau gunting rambut dah biasa. Kan? Macam apa? Jadi gelap ni. Tak apa. Adik biar je, dik. Rambut tu biar je. Nanti abang terbuang. Biarlah dik, biar mana? Mana cermin? Susah abang ni nak. Boleh mak. Memang. Boleh mak. Kau ingat nasi? Oh boleh. Ni, tengok pandang atas. Ah, pandang cermin je. Nanti susah abang nak. Dah nampak dah jantan adik. Dia tengah kopi lah. Ah. Alah, relax. Jangan macam buat relax je. Relax je. Macam gini. Dia okey tu. Dia okey. Dulu dia tahu. Kan dia dah okey. Nah kan. Sekolah. Adik nak sekolah kan? Adik dah lah sekolah yang sebelah tu. Alhamdulillah. Dia tengok kali singgah nak singgah ni tengok. Dah singgah. Ada orang tak balik. Sebab aku takut ni apa hal. Ibu mokak bising dalam ni. Kalau ngantuk pun. Ni okey ni bang. Okey, dia okey. Dia datang, dia tu dapat gunting okey ni.
Jadi dia nak memang gunting lah. Macam besok. Dah janjikan dia, abang gunting, dia gunting, abang gunting. Relax dek, adik power ni. Gegar. Gegar. Adik dulu dah diambil. Abang ni power dia Dia nak yang gegar. Tak mahu lagi. Oh. Rakyat pergi tempat lain tadi. Ni. Dia masuk dia nak kat sini. Ha? Ni. Dah ni. Robot. 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 Hmm. Umi. Ya. Adik salah. Apa? Salah cakap. Adik nervous eh? Ya. Ni. Sayur. Ni. Yo. Robot apa tu? Robot. Robot tolong siapa? Bumblebee. Ni robot Bumblebee. Robot abang. Yang tak ada. Payah dah banyak abang buat. Tak payah abang. Tepi man. Okay, adik. Dalam kereta ada pakai baju Gatal lagi. Lepas tu balik terus mandi. Macam ada rambut-rambut ni. Robot tolong. Banyak. Mana dia dah ganggu sini. Hidung. Adik tak payah gosokkan tangan. Tapi lagi bang abah. Tajam. Duduk dah jam ni. Tukar nak adik duduk atas kayu tadi nak? Tak payah paku kat bawah. Saya bang buka bang. Boleh? Duduk atas Boleh? kayu lagi senang. Ha? Duduk atas papan tadi lagi Boleh? senang. Ah. Boleh? Okey. Ada ingat tapi. Tak payah, situ je, kat situ Sini, je. kat sini je, kat sini Situ. je. Alah, dia dah. Tak apa-apa. Duduk atas kayu lagi senang. Baru tak sakit pinggang. Patut untuk sakit pinggang. Adik boleh pakai ni. Nanti abang boleh gosokkan ke adik. Adik. Salah lepas sikit. Ada tu. Sandang. Okey. Dah. Nanti abang gosokkan. Mana ini apa? Rambut. Okey. Dah. Rambut baju. Nanti abang gosokkan muka adik Duduk sana. Kalau adik gatal kat muka dia beritahu Tahu? Batu lembu apa? Ha? Dia tanya robot dia kata tadi. Oh, robot abang tu. Gatal, kat mana gatal? Gatal, kat mana? Tak ada apa-apa. Kalau gatal bagi tahu Tapi dia buka semua heboh satu tempat. Tahu. Atas tu pendek ni. Bang, kalau yang benda ni, ini ke? Tak ni adik kalau gatal adik bagi tahu kat muka, adik bagi tahu cakap dia. Dengan yang ni ada rambut. Sayang. Memang. Sekejap. Mana gatal? Sekejap apa ini? Tak payahlah. Abang tu nama nanti sikit lagi dah tak isap. Oh, dia kena take time dulu baru boleh duduk atas kursi tu. Jadi okey adik duduk. Okey. Oh, best kan? Mana depan. Macam kakak naik. Alam. Barulah mandi. Lepas ni tak pergi. Ayo. Tak payah nak ikat rambut lagi. Okey adik Gatal tak? Tak ada? Ni masuk rambut. Tak payah. Masuk rambut. Masuk.
Ya. Ini mana? Ni? Tak payah. Ada tengok kat cermin je, tengok kat cermin je. Pusing. Adik, ringan tak adiknya kepala? Ha? Ringan tak kepala adik? Ringan tak kepala? Tak. Tu je. Yang mana rambut adik? Tak tahu. Hmm?